Taha Edugen Show. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, game pada kali ini kita akan bermain game yang bertemakan puasa. So, korang tak sabar ke nak main? Tak sabar. Okay, jom kita teruskan. Pernyataan yang pertama, puasa di bulan Ramadan adalah wajib bagi setiap Muslim yang cukup syarat. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Yang kedua, orang sakit yang memudaratkan boleh berbuka puasa dan qada kemudian. Betul. Yang ketiga, wanita haid dibenarkan meneruskan puasa Ramadan. Betul. Yang keempat, sengaja berbuka puasa tanpa sebab syar'i di bulan Ramadan adalah harus. Seterusnya, kanak-kanak yang belum baligh wajib berpuasa Ramadan. Betul. Seterusnya, bersahur merupakan perkara wajib dalam puasa Ramadan. Betul. Seterusnya, Terima kasih. berniat puasa Ramadan selepas terbit fajar menyebabkan puasa tidak sah. Betul. Yes. Okay. Seterusnya, musafir wajib berpuasa walaupun menghadapi kesukaran. Betul. Seterusnya, melewatkan berbuka puasa walaupun sudah masuk waktu maghrib adalah sunat. Betul. Soalan yang akhir, qada puasa Ramadan yang ditinggalkan adalah wajib dilakukan. Betul. Hai, selamat hari raya. Hari untuk kita semua. Bermaaf-maafan sentiasa. Ayah rasa ni dunia ayah. Okay, Alhamdulillah itu sahaja game kita pada kali ini. Kalau korang nak game yang lebih seronok, korang kena stay tune untuk episod yang seterusnya. Selahkan kepintaran, puaskan pengetahuan. Woo!